Okay guys, selamat datang di channel Rifki. So hari ni aku akan main game Roblox. Hari ni saya tak main game hari ni. Yang ini semua adalah game-game yang saya main. So sekarang kita dekat luar Roblox. Hari ni nama aku Amal Rifki 6. Ini adalah kawan-kawan aku. Ni semua kawan-kawan aku semua yang aku dah add semua tau. So kita nak tengok profile dulu aku semua. Nak tengok profile. Coba. Ni okey, dekat sini kita nak tengok apa-apa saja. Macam mana nak tengok profile ni? Oh, tekan sini. Tekan ni. Okay, so kita nak tengok profile ni. So friend aku dah 94. Aku nak kumpulkan kawan sebanyak 100. Sebanyak mungkin. So korang tahu dekat sini lah aku main game ya. Semalam aku ada main game ni, Escape the Dentist Hobby. So kalau korang tak tengok lagi, cuba tengok. Dan juga ini aku dah main berapa bulan ya. Berapa bulan saya dah main. So saya tak tahu dah saya dah apa. Dan juga saya dah main juga. Okay guys, tak lama lagi aku akan main game. Ini je game kemarin aku main di Forest. Yes, so nanti kita akan main di Forest nanti kalau so aku tak pernah main game semua benda iaitu Broadhaven dah ada update baru kan. So kita ada Revival aku tak main lagi. Sharp aku dah main dah. Foxball tak main lagi. Dia pun tak main juga. Ni aku dah pernah main 2 kali. So ada banyak lagi game-game yang aku tak pernah cuba-cuba. So apa yang hari ni kita nak buat apa? Kita nak tukar avatar. Sebab apa avatar aku dah macam tak best lah. So ini adalah kostum ni. So ini adalah gambar-gambar aku yang kain. So aku akan tukar avatar ni. So kita akan buka baju kita dulu sebelum tu. Okay, mari. Ini makeup. Aduh, makeup lah tak nak. Mana saya? Main saya. Oh, kita ada body Okay, so aku nak ubahkan badan aku menjadi ada tangan. So aku nak ada tangan. Aku nak kembali asal. So kita nak reset dulu. Macam mana nak restart balik kita semula? Untuk restart balik kita kena buka baju dulu. So kita buka baju dulu semua. Okay, so baju aku warna purple So kita buka dulu. Mata tak kita, dan rambut pun kita botak sekali. Sebab apa kita letak rambut dari rambut biru je. Okay, so kita dah bukakan baju kita. So kita nak ambil tangan dulu. Okay, so kita dah ambil. Okay, ni kepala nak tukar dulu. Jadi boleh lah. Okay, baru rubah macam kepala manusia. Okay, so kita nak baca biasa-biasa. Kita nak ambil t-shirt klasik dulu. So macam korang tahu ini adalah Robux. So macam korang tengok Robux aku kosong. Sebab apa? Aku tak ada Robux lagi. Aku tak ada duit. Aku ambil yang free je ambil baju yang aku ada je. Okay, so aku nak pakai baju apa kalau kita tengok baju tadi, alamak tak sesuai. Aku hari-hari cik pakai t-shirt bagi. Aku pakai baju t-shirt ni. T-shirt ni macam sesuai dalam motosikal tau. Aku pilih ni je lah. Sebab apa aku suka naik motosikal. Okay, so kita suruh war. Kita suruh pendek. Suruh pendek tak cantik So nak keluar benda-benda, kita pakai baju panjang. Kasut hitam. Tapi ni hitam boleh lah. Kasut hitam ni boleh lah. So topi kita nak pakai topi apa? So aku dah pernah pakai topi yang menjajah English. Tapi hari ni aku nak pakai topi dulu biasa-biasa. So kita pergi tengok Shopee dulu. Okay, alright. So saya nak cari perkataan free. Ambil perkataan free je. So saya tak perlukan Robux. Saya nak free je. Sebab apa kalau pakai Robux mana function sangat pun. So aku dah ambil baru itu Star Wars. Cantik juga tapi bila aku tengok dekat-dekat aku macam tak cantik So kita tengok dekat comel boleh belikan aku puasa ni. Nanti aku beli jap. Aku nak tengok yang free tu dulu. So kopi okay, alright.
Nak pakai topi apa weh? Aku tak mahu. Kalau pakai topeng, topeng tak cantik. So rambut, aku dah jadi bacon. Aku dah jadi bacon nanti. Aku nak rambut lain-lain. Tak nak rambut sama. Rambut biru aku pakai sebelum ni. Ini dah ada. Tak kostum. Sebentar lah guys. Sebelum kalau nak pergi apa-apa kita kena fikir dulu. Okay, aku nak pakai cermin mata lah. Cermin mata macam ni kan. Tak nak lah. Tak smart tau. Pakai kosong lah. Scarf kita tak tahu nak pakai apa. Aku pakai yang tadi tu lah yang aku. Kalau aku beli ni ada Robux. Aku tak ada Robux. So saya kena pergi ke sini balik. For free aku. Ni saya nak beli yang tu namanya. Baju ni. So, kita boleh beli baju kat sini. Okay, kat sini. Okay, baju. Ini semua adalah baju yang aku tak pernah pakai. So, baju biru aku dah pernah pakai. Aku tak nak copyright Saya nak salah lain. Sabar. Kita boleh ni. Sabar. Mak lihat sikit ni. Okay, ni memang free. Tapi kalau kita nak dapatkan ni, kita kena main game lain ni. Ni macam Nemtek yang nak keluar apa benda-benda. So saya tak nak pakai tak cantik sangat tu. Sabar. Apa ni? Wish. Why? Dia ada kepala. Boleh pakai kepala. Tak boleh pakai pula. Tiba-tiba aduh. Ni muka itik. Muka tak jumpa. Muka kodoh lah. So tak boleh pakai juga. Asal semua tak boleh pakai pula ni. Apa semua kena main pula ni? Tengok muka aku. Muka aku tak cantik weh. Semua. Cuba kita pakai. Ini tak cantik juga dah. Kepala aku kena gambar. So, yang ni tak boleh. Yang ni comel sangat. Kan aku kena ejek kan. Nanti orang mesti tanya, asal abang pakai yang budak-budak pula ni? Aku tak nak kena ejek tau, faham? Okay macam tak apa-apa je. Okay, nak tengok rambut pula Rambut macam mana? Sabar. Kita ambil rambut dulu. Rambut macam biasa klasik tak payah klasik pakailah rambut yang kat sini. Yang kat sini semua rambut-rambut semua free tau. Nak tengok sini jap. Okay, kita apa pun. Okay. Aku tak siap lagi. Aku dah keluar pula. Okay. Sabar, kita tengok free dulu apa semua. Okay, kat sini tak ada free. Ada cuma bayar-bayar saja. Aku nak sabar. Ini ada rambut. Okay, dah tengok rambut je. Kita pilih rambut yang style sikit dulu. Seperti rambut ini. Style sangat aku. Sama lah. Kalau kita masuk buat ever, nanti mesti aku botak ni. Aku macam kenalah pilih yang klasik Yang klasik tu function sangat weh. Salah lagi. Salah pula. So kita nak pilih rambut mana? Saya nak rambut pendek sikit. Saya dikit. Rambut kuning. Mana boleh. Kalau rambut ni dah lah tajam. Cantik pula tu. Satu lagi kita nak pilih cermin mata juga. Cermin mata pun kena pakai juga Topi pun nak pakai juga Tak dapat style topi tak payah dapat. So back tak ada apa-apa Okay, alright. Alright, ni tak ada apa-apa. Okay, lepas siap aku tukar avatar. Aku terus pergi main Bro Heaven. Okay, so aku nak pakai cermin mata lah. Baru nampak macam budak. Okay lah. So, kali kita dah tengok avatar aku dah siap. Tengoklah ni. Wah, cantik. So, kita boleh
So kalau korang nak duduk avatar, korang boleh save di sini saja. Contoh Aman 3. Okay. So kunci kita dah save. Okay, so aku nak pergi ke Brookhaven. Kerana apa? Sebab kita nak pergi tunjukkan muka-muka kita di bandar Brookhaven. So Brookhaven, ini game Brookhaven ni aku akan main Brookhaven sekejap saja. Lepas tu habis dah main game Brookhaven. Okay, sekarang kita dah berada di Brookhaven. So nanti aku akan buat video vlog Brookhaven, nak jalan-jalan Brookhaven kerana tengok tu guys, dekat sana ada istana Minions. Sekarang dah Brookhaven dah update balik Minions. So mana avatar aku? Aku tak nak avatar ni. Aku nak avatar aku dulu. Sama. Kita restart dulu. Guys, inilah avatar aku, tapi aku terlupa dah pasal animation. Animation aku sama juga. Nanti aku tukarkan animation ni. Okay, so avatar aku dah. So kita sampai saja untuk video kita kali ni. Okay, tak lama lagi aku akan main game Brookhaven. So aku akan main game Brookhaven. Nanti aku buat vlog jalan-jalan di satu dunia Brookhaven ni. Aku tak pernah main game Brookhaven ni. Tak pernah buat. So Brookhaven ni kita boleh buat drama tau. So karena nak buat drama kena ajak kawan. Okay, so kita sampai saja untuk video kita kali ni. So sebelum aku menamatkan video ni, like dan subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng, ataupun jangan lupa komen dekat bawah avatar ni bagus ke atau tidak. Cuba komen. So kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.